komputer. Okey. Okey, boleh mulakan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat QHS yang hadir pada pagi ini dengan izin Allah. Sesungguhnya kita kena mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita peluang untuk bersama pagi ini insya-Allah. Dengan keadaan cuaca di luar sana cantik, cerah, ya. Hari Jumaat yang mulia ni penghulu segala hari, makanya kita dapat bersama-sama lagi untuk menyambung penangguhan kita semalam. Okey. Jadi seperti biasalah, kan seperti mana yang selalu ayat ayat surah Ibrahim yang Dr. Kamal selalu suruh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kena ingatlah. Kena banyak-banyak bersyukurlah kita, ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita serahkan pentas ni kepada Dr. Kamal, kita akan memulakan perbincangan kita dengan bacaan doa dulu lah. Jadi sebab pagi ni tiba-tiba keluar muka Haji Abdul Qadir. Saya pun tak boleh nak kata apa Haji Qadir, sebab bila sebut doa je bukan Haji Qadir yang keluar. Bukan saya pilih tau. Lepas tu pun Haji Amaran keluar. Tapi Haji Abdul Qadir memula. Jadi kita silakan Haji Abdul Qadir lah daripada seberang tambak untuk membacakan doa pagi ini. Saya doa kita serahkan pentas pada yang berbahagia Dr. Kamal untuk menyambung penangguhan semalam, insya-Allah. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji Abdul Ghafur. Sahabat-sahabat QHS semua, mari sama-sama kita berdoa supaya dapat keberkahan dalam kita punya pengajian ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika absurana wa ashrih bihi sudurana واستحمل به أبداننا وأخلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأشرح به أفهامنا وقوي به أقزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Haji Sabirin pun ada nampak video dia on. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaga sikit Ustaz. Okey. Haji Sabirin daripada mana dia kata? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ya. Dekat apa tu kan? Dekat Zoo, Taman Melawati. Melawati. Taman Melawati. Jiran sebelah kampung. Kenalan Haji Sabirin. Ya, alhamdulillah. Okey, Haji Mazlan pun dapat masuk dengan baik. Nampaknya selalu semalam dia lain dia tak apa bagus agaknya. Selalu latar belakang, suara latar belakang. Ya. Okey, kita teruskan dengan perkongsian dulu. Saya akan kongsikan skrin seperti biasa supaya rakan-rakan semua dapat melihat yang di paparan sekarang ni ialah Al-Quran yang daripada full link, ya, yang dipaparkan daripada telefon, ya. Melalui telefon boleh dipaparkan ke skrin komputer dengan menggunakan full link, ya. Daripada telefon tu dia ada apa ni, kemudahan dia untuk dikonekkan dengan
komputer kemudian dipaparkan kepada skrin komputer ya. Jadi kalau kita nak tengok apa yang ada dalam skrin, kita boleh dalam handphone, jadi kita boleh gerakkan sajalah ya. Okey, kita telah melihat semalam, kita mengupas kalimah allazina ya. Kemudian hari ini kita akan mengupas, semalam pun kita telah menerangkan yang allazina ni dia menghubung kaitkan dengan kalimah amanu ya, dan amanu tu adalah silah dia ya. Tetapi bila kita nak menerangkan amanu tu, elok kita bawa masuk sekali tambahan dia ya, sebab ada berlaku selepas amanu tu ada waw atifah yang di sini. Jadi kalau ada waw atifah tu elok kita bahaskan sekali, iaitu amanu ni kita akan bawa masuk ke sekali maktuf dia. Ya, maktuf kotak yang warna hijau. Ya, jadi untuk lebih lengkap kita bawa sekali amanu wa amilus solihati, sebab ini adalah dipanggilkan ayat silah keseluruhannya ya. Ya, ayat silah yang lengkap. Amanu tu silah ya, tetapi silah tu dimasukkan juga sekali tambahan, iaitu amilus solihati ni. So elok kita bawa dia bila menerangkan kalimah amanu tu, elok kita bawa sekali wa amilus solihah, barulah gambaran kita akan lebih lengkap ya untuk menerangkan silah kepada kalimah allazina tu ya. Itu yang kita akan buat hari inilah ya. Kita akan tuliskan tulisan ni. Apabila kita menulis tu, tuan-tuan juga akan dapat melatih mengeja dan menulis ya. Mengeja dan menulis tu sebahagian daripada formula 8K tu ya, mengeja dan menulis, supaya bukan setakat kita dapat membaca, menyebut saja, tapi kita boleh mengeja dan menulisnya tanpa kita melihat ya, tanpa kita melihat kalimah ataupun rangkaian kalimah. Itu yang kita akan buat sekarang ya. Kita pergi ke leksi logos. Sebelum tu kita kalau nak imbaskan daripada simpanan yang kita buat semalam, yang inilah ya, kalimah al-lazina tu kita dah terangkan dalam jawi, dan kita tambahkan penerangan dia dalam rumi sekali ya, supaya tuan-tuan lebih memahami secara menyeluruh ya, bukan satu aspek saja ya. Al-Quran ni, kalimah Quran ni memang dia ada package dia ya. Apabila kita mengenal secara keseluruhan tu yang kita panggilkan apa? Holistik dan simbiotik. Ya, itu kaedah QHS. Kita nak beri maklumat yang holistik dan simbiotik. Ya, kalau kita tak sampai ke situ, boleh, tapi tak cukup lagi. Ya, baru separuh jalan je orang kata ya. Jadi untuk menguasai, tuan-tuan memang kena capai ke tahap holistik dan simbiotik yang secara menyeluruh. Okey, kita terus kepada leksi logos yang kita telah buka tadi. Di sinilah, dan kita masukkan kalimah hari ini, iaitu silah kepada al-lazi. Kalau tuan-tuan nak type bersama al-lazina pun boleh juga, supaya konteks dia tu tuan-tuan dapat lihat sekali ya. Dan sambil itu kita praktis mengeja dan menulis sekali ya, supaya kita betul-betul mengenal kalimah tu. Jadi al-lazina, ejaan dia ialah hamzah wasal. Hamzah wasal
lam tu ditasydidkan dengan baris atas, zal baris bawah dengan ya mad dan nun baris atas. Itu allazina. Kemudian ada space ya, ada butang space ni, tekan butang allazi na amanu. Tu dia menggunakan apa? Hamzah qata' dengan alif ni kita panggil dia mad badal. Ya, mad badal. Jadi baca dua harakat. Mim baris atas, nun dhammah, waw mad dan alif ziyadah. Itulah amanu ya. Tetapi silah dia bukan amanu saja. Dia ada penambahan dengan adanya waw atifah. Ini waw ni panggilkan waw atifah. Jadi bila ada waw atifah tu mesti ada penambahan. Ya, amanu ni ada penambahan dia, iaitu amilu ain baris atas, mim baris bawah, lam baris depan. Asalnya amila, tetapi sebab dia bergabung dengan waw mad, dia kena tukar pada baris dhammah ya. Wa amilu. Kemudian dia ada objek dia sekali ya. Sorry. Amilu ni satu kata kerja, tapi satu kata kerja yang ada objek. Kita masukkan objek sekali supaya dia kemas ya. Dia kemas. Jadi manu wa amilu as-salihati. Itu dia punya maf'ulun bih dia. Sad yang bertasydid baris atas, kemudian diikuti oleh alif mad. Alif mad ni dalam penulisan Rustam Osmani dia menggunakan alif kecil. Jadi tuan-tuan, sebelum memasukkan alif kecil tu, tekan butang penjarak ni 2 kali ya. 2 kali. Sekali pun boleh, tapi 2 kali lagi selesa kedudukan alif kecil tu ya, selepas sad. Lepas tu tekan 2 kali. 2 kali sebelum dan 2 kali selepas. Ya, kalau kita nak tengok, nak confirmkan dalam penulisan tadi, kita lihat ya, dua-dua mad, alif mad di dalam kalimah soal ada menggunakan alif kecil ya. Alif kecil ni dalam Arab dia panggil alif saghirah ya. Saghirah tu maknanya kecil lah. Berbeza dengan alif maksurah ya. Alif maksurah tu berada di hujung kalimah ya. Yang ni kita teruskan tadi, mana dia di sini. So kita masukkan alif kecil yang pertama, kemudian lam baris bawah, lepas tu ha baris atas, dan sekali lagi nak masuk alif kecil, kita tekan butang penjarak ni 2 kali sebelum dan 2 kali selepas. Lepas 2 kali sebelum tu masukkan alif kecil tadi, kemudian tekan 2 kali ya, penjarak tu supaya kedudukan dia selesa. Barulah letakkan ta maftuhah ya. Ta maftuhah ni kena ambil baris bawah ya, sebab dia adalah i'rab yang mansub ya. Dia tak boleh ta baris depan. Kalau ta baris depan dia subjek, tetapi di sini maf'ulun bih ya. Jadi maknanya dia kena ambil baris bawah ya. So yang ni kita masukkan dalam kurungan 2.25 untuk untuk rujukan kita ya. Dan kita masih lagi dalam bahagian apa? Masih lagi dalam bahagian yang keempat, iaitu penerangan kalimah. Kita pergi ke slide 8A tu, kita copy ya. Copy bahagian keempat ni macam yang mana kita buat sebelum ni. Kita copy dan pergi ke leksi logos tadi. Kita bersihkan bahagian atas tu ya. Bersihkan bahagian atas supaya kita dapat menggunakannya untuk
untuk buat penerangan, ya. Jadi kita buatkan kotak putih, ya, kotak putih, ambil warna putih, ya, dan tutupkan apa-apa yang ada belah atas tu yang tak perlu tu, kita tutupkan, ya. Tutupkan, buat, sorry, apa warna hijau pula. Ambil warna putih. Ni hijau putih. Okey. Tutup yang tak perlu tu. Yang scroller tu jangan tutup, ya. Scroller tu nak guna nanti. Yang tutup yang ni. Okey, sebelah bawah ni pun tuan-tuan boleh tutup, ya. Kalau yang tak perlu tu, tutupkan dia. Supaya kita dapat gunakan untuk membuat penerangan, ya. Buat penerangan. Kemudian kita tampal yang tadilah. Yang kita copy daripada slide tadi. Kaedah yang keempat tu tampal kat sini. Ya. Dan buat adjustment yang perlu. Kalau ada perlu buat sedikit adjustment. Yang ni formula 8K. Yang ni letak nombor 4 seperti biasa. Menerangkan kalimah mengikut kaedah formula K dalam menguasai kalimah Al-Quran. Kalau ini nak pendekkan supaya dia dapat dalam satu kotak. Formula 8K itu elok sekali. Lepas tu kita kotakkan dia, ya. Kotakkan dia. Ambil warna purple. Warna purple. Itu kaedah yang kita nak fokus sekarang. Dan kita kotakkan amanu wa amilu solihatu sekali. Sebab kita nak menyambung daripada kalimah al-lazina tu. Kita arrowkan dia. Arrow apa? Anak panah lah. Ya, kita anak panahkan dia. Lepas tu kita tagkan dia, ya. Yang ni kalau nak tag dalam purple pun boleh, tak apa, ya. Ambil warna purple. Tapi purple kadang-kadang tak pun nampak. Kita ambil warna hitam lah. Ya, warna hitam. Warna hitam. Iaitu amanu ialah masih lagi dalam perenggan pertama, ya, dia kita boleh kata kalau nak tu dia komponen dalam perenggan pertama. Komponen tu maknanya sebahagian, ya, sebahagian perenggan satu, yang juga kita panggil dia jumlah silah, ya. Yang ni jumlah silah yang lengkap, Okey, kalau amanu tu pun silah juga, ya. Tapi sebab dia masukkan sekali tambahan amilus solihati itu, ya, jadi kita masukkan sekali tambahan tu menjadikan amanu wa amilus solihatu adalah jumlah silah yang lengkap kepada al-lazina. Ya, al-lazina tu kalau nak jawi pun boleh, kalau nak rumi dia kita ejakan dalam bentuk rumi, dia eja dia macam ni lah, ya. Al-lazina. Silah mausul dia ke mana, doktor? Silah mausul. Al-lazina silah mausul lah. Al-lazina silah mausul. Ataupun kita masukkan kepada silah mausul al-lazina. Silah mausul al-lazina. Itu dia. Okey, menerangkan komponen perenggan yang kita nak terangkan sekarang, ya. Jadi mana kita akan menerangkan 3 kalimah sekali lah. Kemudian kalau itu nanti kita akan buat dalam penerangan. Tapi dari segi pembinaan kita boleh lihat dia adalah jumlah silah. Dipanggil jumlah tu bermakna apa? Ayat, ya. Bahasa Melayu dia ayat.
ayat silah ayat yang ayat tu dia ada lengkap. mubtada dan khabar. So mana mubtada dia, mana khabar dia dalam amanu wa amilus solihat. Bukan, itu bukan ayat. Yang ni itu ayat ismiah. Lain. Oh, ini ayat Ayat saja. saja. Ayat saja. Sentence. Apa ni? Sentence lah ayat. Banyak ayat, banyak jenis. Bukan satu saja ya. Bukan ayat silah Oh, saja. okey okey. Ini kita panggil ayat silah. Bukannya ayat ismiah. Okey. Lepas tu barulah kita terangkan kalimah satu-satulah. Iaitu kita mulakan dengan amanu dulu ya. Jadi kita besarkan kotak ni. Kalau perlu yang bawah ni, kalau dia melindung, tuan-tuan boleh kecilkan sikit kotak bawah ni ya, yang putih tadi. Nampak dia besar tu, tuan-tuan boleh kecilkan, tarik dia sikit untuk beri laluan kepada tempat kita nak menerangkan ya. Jadi kita yang ni kita boleh adjust dia sikit. Okey, kita mulakan dengan amanu dulu ya. Penerangan kalimah amanu tu kita copy je ya. Copy, bawa ke bawah tu, pastekan, Ctrl V, lepas tu letakkan colon. Jadi apakah dia amanu tu? Kita terangkan dia ya, iaitu dia adalah fa'alun. Okey ya, kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan okey, kita keluarkan dulu kotak kat bawah ni sebab kita nak gunakan keyboard tu ya. Kalau tidak, kotak putih tadi dia melindungi keyboard tu. Yang bawah tu ya, kita nak menaip, padamkan dulu tak apa. Kemudian kalau baru kita tutup ya. Sekarang baru nampak keyboard dia. Belah bawah ni ya. Di bawah ni. Jadi kita kena tolak ke atas, naik itu untuk ejaz, untuk mencari keyboard lah ya. Okey, so amanu ini untuk yang ni. Jadi kita amanu ialah adalah fi'lun madhi ya. Jadi untuk mengeja fi'lun madhi, ejaan dia fa'ain lam, fa'ain lam, lepas tu spacekan dia mim, alif, dot, ya yang tidak ada. Ini kalau perlu tolak ke atas dulu. Ya yang tidak bertitik, itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi dia ada maklum ataupun majhul, kena masukkan ya. Yang ni adalah fi'il madhi yang maklum, bermakna perbuatan yang aktif ya. So masukkan maklum, mim, ain, lam, waw, mim. Maklum. Kemudian dia ada wazan dia ya. Amanu ni adalah wazan yang keempat ya. Kalau tuan-tuan tak biasa, mungkin boleh lihat dekat apa tadi, dekat Quran dalam handphone tu ya, tekan dekat amanu ya. Amanu dia kita ayat ni ya. Tuan-tuan dekat amanu tu, lepas tu naikkan sikit, belah bawah tu ada klik untuk selengkapnya tu, tekan di situ. Dia akan bagi itu wazan ni ada ya, kata kerja bentuk 4. Maknanya amanu ni adalah fi'lun madhi maklum, wazan keempat ya. Kalau kita sudah kenal kalimah tu, senanglah ya. Kalau tak biasa lagi, boleh gunakan Al-Quran digital ni untuk membantu kita ya. Okey, so kita balik kepada leksi logos tadi. Kita masuk ke wazan sekali ya. Dia adalah fi'il madhi maklum, wazan keempat. Wazan ialah waw, zai dengan nun. Lepas tu ambil nombor 4 yang Arab bawah ni. Wazan 4. Okey. Fi'il madhi ni dia dari segi ciri,
Ya. Sebab dia fi'il madhi, ciri i'rab dia sebenarnya tak ada i'rab, ya, tak ada i'rab. Jadi kita cara menerangkan i'rab dia tu dalam dalam baris kepada huruf yang terakhir. Ya. Amanu ni kalimah dia ialah mana, ya, mana asal bila ada ada dia jadi tukar pada dhammah, tapi asal dia adalah baris atas amana. Mana, jadi kita tandakan dia ataupun kita terangkan dia dengan bil fathati, ya. Kalau sebab dia tidak berubah, dia bil fathati saja, kita boleh masukkan dalam penerangan itu sebagai mabni, ya, mabni bil fathati. Doktor, tadi doktor ada cakap tadi macam mana kita menerangkan MRD dia. Cara menerangkan baris huruf terakhir dia fathah macam tu. Fathah, betul. Sebab kita kalau kita tengok tadi, tengok balik dalam apa tadi? Dalam Quran tadi mana dia? Di atas dia. Yang ni, ya. Tengok dia punya apa? Ini dia, ya. Mana? Ini dia punya fi'il madhi dia. Sebelum ada waw al-ziyadah tu, dia mana. Jadi nun tu baris atas. Itu dikatakan mabni bil fathati. Okay. Jadi bila menerangkan, masukkan mabni bil fathati. Bil fathati maknanya dengan baris atas. Ciri dia, ya, default dia. Okey. So kita masukkan bil fathati, ijaz dia macam mana? Ba, lepas tu hamzah wasal, fa, ta, ha dan ta mabutah. Itu ijaz dia, bil fathati. Dia ada alif. Ada lam sukun tertinggal tu. Lam yang sukun kena ada. Bil Doktor, maksud doktor tiada i'rab tu maknanya sebab dia mabni. Itu maksud doktor yang tak ada i'rab tu. Bukan. Dia sebab dia tak ada i'rab, kita panggil dia mabni. Oh, dia tak ada i'rab. Dia tak ada i'rab dan dia penerangan dia hanya satu saja, iaitu bil fathati. Kita gelarkan dia mabni. Dari segi Yang aspek maksud i'rab. tu tak ada i'rab tu, maksud dia macam mana? Dia tak ada baris atas, dia tak ada baris bawah macam tu. Itu maksud tak ada i'rab tu. Tak, i'rab itu baris. Itu bukan i'rab. I'rab tu baris. Okey. I'rab ialah apa? Dia tak ada marfu', tak ada mansub, tak ada majrur, tak ada majzum. Tak ada. Itu maksud tak. Dia tak ada Maksud i'rab. dia tak ada mansub. Okey. Tak ada marfu'. I'rab ialah sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majrur ataupun majzum. Ada 4 kumpulan i'rab, ya. Itu maksud i'rab tu. Okey. Ya. So dia tidak ada. Dia hanya diterangkan sebagai mabni bil fathati, tetapi sekarang ni dia sudah bertukar kepada dhammah. Ya. Jadi kena terangkan nanti pelik mana bil fathati dia, ya. Bil fathati itu ialah asal dia, tetapi sekarang ni dia sudah bertemu dengan waw al-ziyadah, maka dia bertukarlah baris daripada bil fathati fathah kepada dhammah. So kita masukkan, ya, dia dipaksa. Dipanggil ala ni maknanya dalam keadaan dipaksa, ya. Ala. Assalamualaikum. Dia bila soal pokoknya bila berubah baris dia akan berubah makna. Jadi bila i'rab dia akan berubah status. Bertukar baris tak semestinya berubah makna. Tengok keadaan, tengok konteks apa, ya. Dalam konteks ni dia tidak berubah makna. Jangan gunakan kaedah tu menyeluruh, tak boleh.
ada kalimah bertukar baris, bertukar makna, betul. Tapi ada kalimah yang tukar baris tidak bertukar makna. Ya. Wa'amilu dengan wa'amila ni sama. Makna dia masih lagi sama. Cuma pertukarannya dari konteks pelaku tu bilangan dia. Kalau amila seorang, kalau amilu ramai yang melakukan perbuatan tu. Mereka. Mana status berubah lah. Status. Status dia tetap bil fathati sama. Oh, sama. Tak ada tukar. Doktor, saya nak tanya, minta maaf kot saya tak faham. Komponen dalam perenggan 1 tu, Doktor, yang ayat, yang penerangan yang atas tu. Komponen dalam perenggan 1 yang juga jumlah ataupun ayat silah yang lengkap kepada silah mausul anzalna. Anzalna ni? Anzalna? Allazina. Maaf saya silap sebut. Allazina ni semalam ada isim mausul. Ya. Isim mausul. Kenapa kata silah mausul, Doktor? Itu yang saya tak faham. Tak kata yang lengkap silah yang lengkap kepada isim mausul, bukan? Allazina. Dia mau isim mausul betul, tapi nak kemaskan lagi, mausul tu dia ada hubung kait. Ya, dihubung kait dengan silah ni, jadi lebih tepat penerangannya masukkan dia silah mausul. Ya, kalau nak masukkan isim pun boleh. Ya, masuk isim pun boleh. Isim silah mausul allazina, lagi tepat lah, lagi kemas lah. Silah alaihi dia tak masuk. Bergantung pada cara kita nak menerangkan. Kalau kita nak kemas, penuhkanlah. Ya. Kalau nak separuh jalan pun boleh, tapi takut nanti tak tepat lah. Ya, tak cukup maklumat dia. Juga lah cerita. Cerita. Silah tu cerita lah. Silah tu, ya. Silah tu ialah cerita mengenai isim mausul tu. Apa yang dikaitkan tu. Dia mengait dengan satu cerita. Ya. Cerita dia ialah amanu wa amilus solihati. Doktor, kita boleh cakap Al-Lazina dia isim mausul, tapi dia peranan sebagai silah mausul, boleh cakap gitu? Yelah, dia isim mausul, mana peranan dia mausul lah. Tak, peranan dia silah mausul. Peranan dia ialah apa ya, wasolah, itu peranan. Dalam bahasa Arab lah, peranan dia menghubung kait. Peranan mesti dalam kata kerja. Silah mausul, silah mausul bukan yang kata kerja. Silah mausul nama dia. Nama dia juga. Nama dia. Peranan dia mesti dalam kata kerja, iaitu menghubung kait. So bila kita nak pakai isim mausul, bila kita nak pakai silah mausul? Dua-dua boleh. Kalau nak kemas, silah mausul. Kalau tak nak kemas, mausul saja. Kalau dia bersendirian isim mausul. Kalau dia bersendirian pada isim mausul. Betul. Kalau dia bersendirian, kita panggil isim mausul. Tapi kalau dalam bentuk ayat, dia silah mausul. Tapi biasanya dia tidak akan bersendirian. Ya. So, isim mausul ni mesti ada silah. Mesti ada silah. Jarang tak ada silah. Dia sebab tujuan dia ialah untuk menceritakan. Nak mengait hubung kait mesti ada silah dia. Maksud untuk menerangkan lah, Doktor, untuk menerangkan. Ya, dia nak menghubung kait dengan penerangan. Menerangkan cerita ya, menerangkan cerita. Nak menghubung kait, bukan menerangkan, menghubung kait. Menghubung kait. Oh. Dia menghubung kaitkan cerita tu. Sebelum Lepas je. Biasa silah tu selepas lah. Lepas lah.
Ada Kalau juga tengok sebelum lah tadi Ha? Hubung Kalau kat cerita nak kemas lagi sini bolehlah ya. Amend apa ni, tulis azalina alazina sebelumnya lah ya. sebelumnya lah. Ha. Ya. Tapi kalau dari segi makna macam mana doktor? Dari segi makna orang-orang yang Mana dia orang-orang yang kalau jamak, kalau singular orang yang itu yang kalau orang, tapi dia isim mausul ni boleh juga berlaku kepada benda ya. Jadi kalau benda kita sebut yang saja. Yang saja. Bukannya orang-orang yang. Yang ni boleh digunakan dalam jamak dan juga mufrad ya. Al-mufrad allazi. Mufrad allazi. Kalau mufrad allazi, terjemahan dia yang. Kalau benda lah. Kalau orang, kita orang yang seorang. Tapi kalau Allah kita tak sebut orang yang je, kita sebut Allah tu kalau allazi jadi yang saja. Doktor, boleh tak saya katakan allazina tu isim silah mausul, manakala amanu wa amilus solihat tu jumlah silah mausul. Tak, jumlah silah. Itu silah Jumlah saja, silah. bukan mausul. Jumlah silah saja ya. Okay, faham. Silah ialah apa ni, ceritanya. Silah cerita. Jadi yang menghubung kaitkan tu dipanggilkan silah mausul. Yang tak faham ni allazi ni istilah yang boleh juga berdatang. Allazina orang-orang yang. Kalau allazina orang yang mereka macam dalam contoh dalam internet kacau. Putus. Internet itu putus. Soalan tak terang tak dapat nak jawab. Doktor, boleh saya tanya satu soalan doktor? Ya. Boleh tak saya tanya satu soalan berkaitan dengan amanu ni? Okey, boleh. Okay, ya. Sebab tadi kalau kita tengok pada kalimah amanu tu, sebab kita kira dia sampai hamzah, alif, mim, nun, sampai waw, sampai alif yang ujung sekali kan. Okay? Sebab kita anggap itu sebagai satu kalimah kan. Jadi kalau kita nak menentukan statusnya, adakah kita nak tengok pada kata dasarnya ke ataupun kita nak tengok daripada mustaqnya? Sebab sekarang ni amanu tu sekarang dah jadi mustaq, kata terbitan. Kan nak menentukan statusnya adakah daripada kata dasar ataupun daripada kata terbitan? Terbitan lah. Jadi kalau macam tu, jadi kita kena kira lah alif apa ni, alif ziyadah itu ni, ujung. Ni tak habis lagi ya. Ini baru kata kerja dia, iaitu amanu tadi. Amanu tak sampai wa alif ziyadah lagi. Ini baru komponen kata kerja. Wa alif ziyadah tu apa? Fa'il dia ya. Dan baru masukkan sambung lah. Dan fa'il dan pelakunya ya. Masukkanlah apa? Dan alif nun dan fa'ilnya. Fa'ilnya ialah alif, ain, lam, kena ambil nya ya, tapi nya tak ada dekat Arab, kita kena pergi ke Melayu. Ambil nya yang ni lah, kopikan dia, bawa ke leksiologi Arab tadi. Tengok dia kopi dia ke tidak, belum lagi ya. Kopi, tekan. Kalau tak ada itu kita pakai Ctrl C. Tak payahlah abang sendiri. Fa'ilnya ya. Jadi wa alif ziyadah tu fa'ilnya lah. Masukkan wa alif ziyadah ni ke dalam bracket tu, fa'ilnya ialah wa alif ziyadah. Dah kosong. Mute. Banyak iklan ni.
Elah. Mio. Okey, kalau nak kemaskan yang bagian komponen kata kerja tu, kita boleh masukkan komponen apa? 8723. Ya Allah. Apa tu? Cek balik tengok nama telefon. Siti Khadijah. Ya. Allah. Orang Kuantan, orang Kuantan. Orang Kuantan. Dia lupa mute. Ada airline ke Sebenarnya tak ada? sebenarnya doktor nak tanya pasal wazan. Saya keliru wazan 3 dengan wazan 4. Ya. Dia ni ambil kalau nak apa? Kalau nak masuk dalam ni, kalau tak biasa dengan wazan, boleh masukkan ya. Dia ni ambil wazan apa? Amanu ni wazan af'ala ya. Saya masukkan wazan sekali bentuk dia iaitu af'ala. Hamzah qata' bari atas, fa sukun, ain bari atas, lam bari atas. Itu dia punya wazan dia. Kalau tak tahu, tengok dalam template lah ni ya. Sebab dia doktor macam ada persamaan dengan wazan 3 tu kan doktor, sebab dia ada alif mat. Itu kita dah bincangkan dulu ya. Dia sama apa ni, dalam pembentukan dia sama tapi konteks berbeza. Boleh lah doktor ulang balik, lupa dah. Lupa dah. Wazan 3 fa'ala. Fa'ala wazan 3. Tak, dia boleh menggunakan wazan ketiga untuk membentuk mana tu ya. Tetapi dia bukan dibentuk daripada wazan ketiga sebab konteks wazan 3 lain. Beriman ni dia tak ada bersabit dengan orang kedua. Kalau wazan ketiga ni perbuatan yang bersabit dengan orang kedua dan perbuatan orang pertama dan orang kedua tu berbalas-balas. Itu wazan ketiga. Oh, kena tahu definisi wazan lah ni. Bukan definisi, konteks wazan. Konteks Apa wazan. dia? Setiap wazan tu ada konteks dia. Kenapa gunakan dalam bentuk tu? Kerana perbuatan tu ada konteks dia. Wazan keempat ni ialah perbuatan yang melibatkan perubahan. Sebab tu dia gunakan wazan keempat tu, bukan wazan ketiga. Orang yang beriman akan berubah. Ya. Memang konteks yang betul. Wazan ketiga tak betul konteks dia. Okey, sambung. Jadi wa'ala ziyadah ni adalah fa'ilnya ya. Dan fa'ilnya dalam kelas-kelas asas intensi tu kita banyak dah buat latihan menerangkan fa'il kepada kata kerja madhi ya, iaitu apa dia? Pertama sekali dia adalah kita terangkan dia sebagai iaitu ya. Iaitu dalam Melayu lah yang kita ambil iaitu iaitu iata. Iaitu ya. Okey. Ini kalau nak tu kita turunkan sikit ke bawah. Okey. Iaitu isim dhamir wa al-ziyadah ni adalah sebenarnya mewakili isim dhamir ya. Jadi sebut iaitu isim dhamir jamak Muttasilun. dhamir dulu dot min ya ra. Kerana dia bercantum tu kita panggil dia muttasil. Muttasilun. Ta sad lam Ya. muttasilun ni ejaan dia. Ya, isim dhamir muttasil. Kita boleh letak muttasil selepas isim dhamir boleh, ataupun kita boleh letak dia masa fa'il pun boleh juga ya. Fa'ilnya kat sini pun boleh, fa'ilnya yang kena letak itu kita letakkan yang ya dengan nga ya. Nga tak ada sini, ambil Melayu. Tu dia kan, lepas kopikan dia bawa ke Arab tadi,
sampai dia dekat yang jadi yang lah, yang muttasil. Maknanya wa li ziyadah ni dalam keadaan bercantum ya, dengan kata kerja itu dipanggilkan fa'il yang muttasil. Lepas tu barulah terangkan apa wa li ziyadah tu, iaitu isim dhamir ghaibun ya. Makrifah. Itu dah patutnya kita sudah tahulah ya. Ghaibun ambil alif mamdudah sebab dia bertemu dengan hamzah ya. Ghaibun iaitu orang ketiga. Lepas tu dia ada ciri dia yang semua isim dhamir makrifah. Makrifah. Ain ra fa ta mamutah. Makrifah. Kalau nak koma pun boleh. Muzakkar. Lepas tu dia wa li ziyadah adalah untuk pelaku yang muzakkar. Mim, zal, kaf tu bertasydid. Ya. Muzakkar. Ra. Muzakkarun. Ya, muzakkar. Jamak. Lepas tu jamak. Boleh letak jamak ataupun majmuk. Okey, tak ada masalah, dua-dua tu boleh guna ya. Kalau nak tukar lah. Kadang lalu dia jamak saja pun ya, sekali-sekala tukar jugalah. Lepas tu dia juga mabni ya. Semua isim dhamir dia mabni, dan mim, ba, nun, ya, mabni dan jamid. Dal, alif, nun, dan jamid ialah jim, alif, mim, dal. Yang tu mabni dan jamid ya. Dan barulah kita masukkan ciri yang keempat i'rab dia, iaitu yang marfu'. Mim ra fa ain, mim ra fa waw ya, mim ra marfu'. Okey. Untuk amanu saja ya. Besok kita sambung, bukan besok lah, besok hari Sabtu dah. Hari Senin kita sambung pula kalimah yang kedua, wa'amilu pula. Masukkan ni, kita terangkan habis. Ya. Kalau tengok, kalau perlu kita buat rumi dulu. Rumi untuk amanu ni, yang jawi-jawi ni kita buat tulisan rumi. Lepas tu, terangkan wa'amilu pula, jawi, masukkan rumi. Lepas tu as-salihati pun sama juga lah. Jadi kita nampak tiga-tiga kalimah dalam ayat silah ni apa dia. Mabni dan jamid dalam bahasa Melayu apa? Mabni dia tidak berubah tulisan walaupun berubah i'rab. Jadi apa ni, domain ni dia boleh berubah i'rab ya. Okey, kita masukkan apa ya, domain dia ujung sekali ya, iaitu hum. Hum ni boleh berubah i'rab, tapi tulisan dia tak berubah, tu dipanggilkan mabni. Jadi wa li ziyadah tu sebenarnya dah hum lah ya. Sebagai fa'il dia ditulis dengan ijaan wa li ziyadah, tetapi sebagai dhamir dia tulis dia adalah hum. Dhamir. Mana dia? Bawah sini. Oh yang ni ya. Okey. Mana dia? Oh, okey, naik kata lagi tu. Ni yang ni. Aywa. Okey. Jadi kalau nak turunkan sikit,
Ataupun biar kat ujung. Okey. Doktor, kalau kita tambah iaitu mewakili mana? Iaitu mewakili isim domain. Boleh. Itu maknanya lagi kemas je tu. Iaitu mewakili isim domain ghaibun ma'rifah. Ya. Kalau tak faham, masukkan mewakili ya. Mana dia? Ya, fa'il yang mutasil wal zadah yang mewakili. Okey, kita masukkan ya, tak apa. Yang mana yang membantu kita untuk mengemaskan lagi tu, mewakili. Macam ni je mewakili. Mim. Wow. Mim wow kap ya lam ya. Ya, ya. Ya, ya. Yang faham. Mim, wow. Alif kena ada alif ya. Kaf, Alif kap ya, ya. lam, Lam ya. ya. Okey, itu mewakili. Okey. Okey. Okey, home tu cuba masukkan dalam satu baris supaya tak banyak sangat ya. Okey, yang ni kita adjust sikit. Perlu tak kita masukkan dekat sini dia punya maktuf alahi terus? Apa dia? Peranan dia sebagai maktuf alahi ni. Tak perlu. Yang mana maktuf alahi? Oh, amanu tu. Bukan alaji. Okey, kita akan terangkan apabila kita menerangkan maktuf nanti. Ya, sekarang ni kalau kita sebut maktuf alahi, dia macam masih tak tergantung ya. Dia tak kemas. Jadi kita bila masukkan amilus solihati sebagai maktuf, baru kita tulis maktuf kepada amanu yang juga maktuf alaihi. Cara macam itulah. Kalau tidak, boleh. Tapi kena masukkan amilu dululah dalam ayat ni. Sebab nak nyebut dia, bila kita sebut maktuf alaihi, mesti ada maktuf dia. Tak cukup masa betul. Tak cukup masa. Tak cukup masa, betul. Kita sambung ya. Sambung. Kita sambung. Yang ni kita simpan dulu. Kemungkinan besar kita nak copy paste balik. Ya, jadi kita refresh balik lah. Minggu depan kita refresh balik ayat ni. Kita ini boleh simpan dua-dua ya. Dalam print screen pun boleh. Lepas tu simpan dalam file pun boleh ya. Save kat sini. Okay, tekan save ni. Lepas tu dia akan simpan dalam folder download. Cari download. Banyak apa-apa download folder, tapi yang sebenarnya download lah nak cari ya. Mana download kita? Dokumen. Ni ada download ni. Ya, dah tekan download tu, sini je ya. Buat latihan hari ni lah. Hari ni berapa? 9 ya? 9 bulan 1. Jumaat 9 bulan 1 2026. 26. Okey. So, kalau nak cari balik, cari yang tu lah besok. Lepas tu, copy and paste balik. Dua-dua kita buat ya. Yang dalam screenshot pun buat, dalam ni pun buat. So, tengok yang mana yang sesuai untuk diguna pakai nanti, kita akan gunakan lah. InsyaAllah. Yang ni, kalau tadi screenshot, seboleh-bolehnya jangan apa ya, jangan ada apa-apa lindung. Ni kita try sekali, screenshot sekali lagi. Sadaqallahul azim. Kita akan sambung hari Isnin. Hari Isnin. Okey, serahkan balik kepada Haji Abdul Ghafur. Alhamdulillah.
panjang lebar kita pagi Jumaat ni kita berbincang. Lepas tu kita ada reserve lagi tu minggu depan lah. Nak rephrase balik ayat ni. Kan, sebab dah last minute tadi ada idea-idea baru. InsyaAllah kita akan rephrase balik minggu depan. Okay. InsyaAllah. Jadinya seperti biasalah masa mencemburi kita. Ingat nak sambung tadi yang perkara Ma'aktu Alaihi tadi, kita sambung minggu depan. Hari ni doktor baca khutbah hari ni, betul? Hari ni baca khutbah kat sini. Jadi kita pun nak kena kita pun nak pergi masa kepada yang berbahagia doktor lah sebab dia nak baca khutbah hari ni. Kan? Jadi dia nak tengok khutbah tu lah. Dia tak hafal. Dia dah faham. Haji berapa sekali-sekali sembahyang kat sana? Jauh. Mana Jaya. Itulah. Kalau saya semayang ke sana dah jadi jamak lah nanti yang. Jamak 84 km. Kalau dari Pahang. Pahang okey. Itulah sebab kata suruh semayang kat masjid tu daripada Pahang lebih 84 km tu. Okeylah. Doktor malam ni kita ada kelas lah. Doktor malam ni ada kelas tambahan tak? Kelas tambahan macam biasa dia. Nampak suara tak okey lagi tu, okey ke tu? Dr. Hairi ada. Kalau Dr. Hairi dah prepare lah nak pergi umrah. Dia tadi nak bertolak ke umrah dia ya. Patah kaki dengan spleen tu boleh pergi ya doktor? Tak ada dah. Ada anak-anak dia tolakkan lah. Dia pergi family. Dia pergi family. Ada wheelchair tu. Guna wheelchair nanti. Okeylah. Umrah boleh kan? Yang tak boleh haji kan kalau tak sihat. Okey. Jadi seperti biasa kita akan tangguhkan dulu kita punya perbincangan untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan dengan izin Allah kita akan sambung lagi pada hari Isnin, pagi Isnin minggu depan ya. Jadi seperti biasa penangguhan kita dahulukan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Silakan semua insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر